Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nufizah Fasihah binti Wan Ismail daripada kelas Pendidikan Islam A PIUSMP Ambilan Jun 2023-2028. Pada hari ini saya akan membentangkan satu topik yang amat signifikan dalam bidang sosiologi pendidikan, iaitu pendidikan jalan keluar kemiskinan atau mekanisme mengekalkan ketidaksamaan, dengan memberi fokus kepada kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan di Malaysia. Sebelum saya melanjutkan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan kandungan yang terdapat dalam video ini. Jadi, pada peringkat awal pembentangan ini, saya akan memperkenalkan konsep asas mobiliti sosial bagi memberi kefahaman yang jelas tentang topik yang dibincangkan. Seterusnya, saya juga akan menghuraikan jenis-jenis mobiliti sosial bagi menunjukkan bagaimana perubahan sosial berlaku dalam masyarakat. Kemudian, pembentangan ini juga akan meneliti kepentingan mobiliti sosial dalam konteks pendidikan sebelum beralih kepada perbincangan utama, iaitu kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan, khususnya dari segi akses, ketidaksamaan, hasil pembelajaran dan juga aspirasi pelajar. Selain itu juga, satu analisis kritikal yang akan dilakukan bagi menilai peranan sebenar pendidikan dalam mobiliti sosial, sama ada sebagai alat peningkatan status sosial ataupun sebagai mekanisme yang mengekalkan ketidaksamaan. Pembentangan ini turut disokong oleh dapatan kajian empirikal bagi mengukuhkan hujah yang dikemukakan di samping mengaplikasi perspektif teori sosiologi seperti funksionalisme, konflik dan interaksionalisme. Akhir sekali, pembincangan ini turut dikaitkan dengan konteks pendidikan di Malaysia sebelum dirumuskan dalam bahagian kesimpulan. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, pendidikan sering dilihat sebagai instrumen utama dalam membentuk pembangunan sosial dan ekonomi sebuah masyarakat. Maksudnya, ia bukan sahaja berperanan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi menjadi medium penting dalam menentukan kedudukan sosial individu. Namun begitu, jika dilihat secara lebih kritikal, sistem pendidikan ini tidak beroperasi dalam ruang yang neutral. Sebaliknya, ia dipengaruhi oleh pelbagai faktor sosial seperti latar belakang keluarga, ekonomi dan juga akses kepada sumber pembelajaran. Jadi, keadaan inilah yang menimbulkan persoalan tentang sejauh mana pendidikan ini benar-benar berfungsi sebagai ejen perubahan sosial yang adil, khususnya dalam memberikan peluang yang sama rata kepada semua individu. Jadi, mari kita lihat pula definisi mobiliti sosial yang sebenar-benarnya. Untuk kita faham dulu, kita kena tahu apa itu mobiliti sosial. Mobiliti sosial boleh ditakrifkan sebagai perubahan kedudukan individu dalam hierarki sosial, sama ada secara menaik ataupun menurun. Jadi, perubahan ini boleh berlaku melalui pelbagai saluran, antaranya pendidikan, pekerjaan dan peluang ekonomi. Dalam konteks pendidikan, mobiliti sosial sering dikaitkan dengan keupayaan seseorang individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pencapaian akademik, seterusnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun begitu, tidak semua individu mempunyai akses yang sama kepada peluang pendidikan, yang menyebabkan mobiliti sosial tidak berlaku secara adil dalam masyarakat. Secara umumnya, mobiliti sosial boleh diklasifikasikan kepada beberapa jenis utama yang menggambarkan bagaimana perubahan kedudukan sosial berlaku dalam konteks kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sekarang, mari kita tonton satu video yang menunjukkan jenis-jenis mobiliti sosial yang ada. Pernah tak terfikir macam mana kedudukan kita dalam masyarakat boleh berubah? Jom kita kupas. Okey, soalannya, macam mana status sosial kita ni berubah sepanjang hidup kita dan juga dari generasi ke generasi? Inilah yang kita panggil mobiliti sosial. Okey, jom kita tengok jenis yang pertama. Yang pertama, mobiliti menegak. Maksudnya, kita bergerak naik atau turun tangga sosial. Sama ada naik pangkat jadi pengurus atau penyagaan pula yang merosot. Nampak kan? Dua arah berbeza. Tapi kan, pergerakan ni tak semestinya naik atau turun. Ada juga yang ke tepi atau mendatar. Macam cikgu yang pindah sekolah lain, jawatan sama, taraf pun sama, bergerak ke sisi je.
Okey, jom kita tengok gambaran yang lebih besar sikit. Macam mana status keluarga berubah antara generasi. Katakan, bapa seorang petani. Anaknya pula berjaya jadi doktor. Itulah mobiliti antara generasi. Selain antara generasi, perubahan juga boleh berlaku dalam hidup kita sendiri tau. Bayangkan je, mula kerja sebagai pelatih, pencen sebagai pengarah syarikat. Itulah mobiliti intragenerasi. Kadang-kadang, untuk ubah status, kita kena ubah lokasi, pindah tempat. Contoh paling biasa, orang pindah dari kampung ke bandar, cari peluang ekonomi yang lebih baik. Tapi, mobiliti ni bukan setakat usaha kita je. Kadang-kadang, keadaan sekeliling yang berubah. Contohnya, bila industri teknologi meletup, tiba-tiba wujud banyak kerja baru yang hebat-hebat. Dan yang terakhir, perkahwinan. Ya, status sosial kita pun boleh berubah bila kita kahwin. Jadi inilah dia 7 jenis mobiliti sosial yang utama. Menarik kan cara kita bergerak dalam masyarakat? Jadi, cuba fikir sekejap. Antara semua ni, yang mana paling kuat pengaruhnya dalam hidup anda? Baik, mari pula kita lihat kepentingan mobiliti sosial dalam masyarakat. Jom kita tonton satu video yang menunjukkan, yang membuktikan kepentingan mobiliti sosial dalam masyarakat. Pernah tak terfikir kenapa sesetengah orang nampak mudah sangat berjaya? Jawapannya mungkin ada pada mobiliti sosial. Persoalan utamanya, adakah peluang untuk berjaya tu betul-betul sama rata untuk semua orang? Nah, mobiliti sosial inilah penentunya. Ia macam cermin yang tunjukkan adil atau tidaknya masyarakat kita. Okey, kenapa ia penting sangat? Sebab ia boleh tingkatkan taraf hidup, kurangkan kemiskinan dan wujudkan keadilan sosial. Mobiliti sosial ni ada banyak laluan atau jenis perjalanan. Jom kita tengok satu-satu. Pertama sekali, mobiliti menegak. Bayangkan macam tangga sosial. Kita boleh naik atau turun. Contohnya, naik pangkat tu mobiliti ke atas. Kalau perniagaan bankrupt, itu ke bawah pula. Lepas tu, ada mobiliti mendata. Yang ni bukan pasal naik turun, tapi bergerak ke sisi ke peranan yang setaraf. Contoh mudah, seorang guru tukar sekolah. Jawatan dan statusnya masih sama sebagai guru. Macam mana pula dengan perubahan dalam hidup kita sendiri? Itu kita panggil mobiliti dalam generasi. Fikirkan laluan kerjaya seseorang. Mula sebagai pelatih, kemudian jadi pengarah. Itulah contohnya. Tapi cerita ni tak berhenti dengan kita saja. Ia juga boleh berlaku merentas generasi. Ini dipanggil mobiliti antara generasi, di mana kita bandingkan status sosial antara anak dan ibu bapa. Contoh paling klasik, ayah seorang petani tapi anaknya pula berjaya menjadi seorang doktor. Tapi kan, kadang-kadang mobiliti ni bukan 100% pasal usaha individu. Ada faktor lain yang lebih besar. Inilah dia, mobiliti struktur. Ia berlaku sebab ada perubahan besar dalam ekonomi atau masyarakat itu sendiri. Contohnya macam industri teknologi yang meletup, tiba-tiba banyak peluang kerja baru yang muncul untuk semua orang. Selain tu, ada juga faktor lain. Berpindah ke bandar atau perkahwinan pun boleh ubah status sosial kan? Jadi, apa kesimpulannya? Mobiliti sosial ni sebenarnya adalah cerminan sebenar masyarakat kita. Ia menunjukkan sama ada kejayaan itu bergantung pada latar belakang keluarga atau usaha dan bakat sendiri. Jadi, apa pula pendapat anda? Apakah agaknya halangan terbesar untuk mobiliti sosial pada zaman sekarang? Seterusnya, perbincangan akan beralih kepada kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan, khususnya dari segi akses kepada pendidikan, ketidaksamaan pendidikan, hasil pembelajaran serta aspirasi pelajar. Jom kita lihat pula video berkaitan dengan kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan yang mana merangkumi kepada akses, ketidaksamaan, hasil pembelajaran dan juga aspirasi pelajar. Jom kita tengok macam mana latar belakang keluarga boleh jadi penentu kejayaan anak-anak di sekolah. Soalannya, adakah padang permainan dalam pendidikan kita ni betul-betul sama rata untuk semua? Okey, apa tu mobiliti sosial? Senang cerita, ia kebolehan seseorang untuk ubah taraf hidup mereka. Pendidikan kan sepatutnya enjin untuk kita maju. Tapi, adakah enjin ni berfungsi sama untuk semua orang? Memang besar bezanya. Pelajar dari keluarga senang dapat macam-macam kemudahan berbanding yang kurang bernasib baik.
Isu ni bukan setakat individu tapi juga melibatkan lokasi. Jurang antara bandar dengan luar bandar memang ketara. Tengok saja akses internet. Jauh beza kan antara bandar dengan luar bandar? Ini dipanggil jurang digital. Dan ia bukan setakat internet. Bayangkan, ini realiti harian untuk sesetengah pelajar. Keadaan asas pun tak cukup. Di Sabah saja ada 721 sekolah yang susah nak sampai. Ada yang kena naik bot tau. Jadi, macam mana semua ini beri kesan pada keputusan peperiksaan pelajar? Jom kita tengok datanya. Nah, inilah hasilnya. Nampak jelas jurang prestasi antara negeri, terutamanya yang banyak sekolah luar bandar. Pada tahun 2018, perbezaan kadar lulus UPSR antara pelajar bandar dan luar bandar amat ketara. Ini membuktikan dasar pendidikan saja tak cukup untuk pastikan semua pelajar dapat peluang yang sama. Ini poin pentingnya. Akses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi kita dalam masyarakat. Kesan ketidaksamaan ni bukan kecil. Ia boleh jejas masa depan ekonomi dan keharmonian sosial negara kita. Gambar ni tunjukkan semuanya kan? Ada dua Malaysia yang wujud serentak dan pendidikan cerminkan realiti ni. Jadi, persoalan yang tinggal, macam mana kita nak pastikan tiada siapa pun yang tercicir dalam perjalanan pendidikan ini? Okey, jom kita bincang sejauh mana latar belakang seseorang tu membentuk perjalanan pendidikan dan masa depan mereka. So, betul ke latar belakang ni penentu segalanya? Nampaknya, memang ada kaitan kuat antara status ekonomi dengan pendidikan. Apa maksud ketidaksamaan pendidikan ni? Senang cerita, ia pasal peluang yang tak sama rata untuk semua orang. Ini poin paling penting. Walaupun kurikulum sama, tapi realiti peluang yang diterima tu lain sangat. Cuba kita bandingkan. Satu pihak cukup semua, satu pihak lagi terpaksa bergelut. Nampak kan bezanya? Dan apa kesannya? Jurang pencapaian jadi makin besar. Permulaan yang tak sama membawa kepada penamat yang berbeza. Dan ini bukan teori tau. Di Malaysia, kita nampak jelas beza antara sekolah bandar dengan luar bandar. Ini tunjukkan yang sistem pendidikan kita tak sepenuhnya meritokrasi. Faktor sosioekonomi masih main peranan besar. Pendidikan di Malaysia sepatutnya jadi kunci kejayaan. Tapi, betul ke semua orang dapat peluang yang sama? Jom kita tengok. Visi negara kita jelas. Pendidikan tu enjin untuk maju dan bina masa depan yang lebih baik untuk semua orang. Tapi persoalannya, adakah tangga kejayaan ni sama rata untuk setiap kanak-kanak di Malaysia? Realitinya, ada jurang besar antara bandar dan luar bandar. Dari internet sampailah ke kualiti guru, memang jauh berbeza. Dan ini buktinya. Jurang 8% dalam keputusan SPM antara bandar dan luar bandar. Angka ni besar tau. Puncanya bukan sekadar lokasi. Sebenarnya, status ekonomi keluarga adalah faktor jurang yang paling besar sekali. Okey, ketidaksamaan ni terus beri kesan kepada hasil pembelajaran. Apa benda tu? Jom kita fahamkan sekarang. Bayangkan, satu pihak dapat akses kelas tambahan dan tutor. Pihak lain pula, sumber pun terhad di rumah. Risiko jangka panjangnya, pelajar boleh tercicir, hilang minat dan akhirnya peluang masa depan mereka jadi terhad. Ini poin paling penting. Hasil pembelajaran bukan hanya soal usaha, tapi juga soal peluang dan sumber yang ada. Kesan dia sampai ke peringkat antarabangsa. Dalam ujian PISA, kedudukan Malaysia masih di sepertiga terbawah. Jadi, apa jalan penyelesaiannya? Jom kita tengok apa aspirasi negara kita untuk atasi masalah ni. Matlamatnya besar, nak kurangkan jurang sebanyak 50% dan lonjakkan kita ke kedudukan 1/3 teratas dunia. Strateginya bukan lagi satu saiz untuk semua. Sekarang kita nak libatkan ibu bapa dan komuniti setempat. Dan ini terbukti berkesan. Kajian tunjukkan penglibatan ibu bapa boleh tingkatkan pencapaian pelajar dengan ketara. Jadi, persoalan untuk kita semua, bagaimana kita pastikan setiap anak dapat peluang yang adil untuk berjaya? Pernah tak kita terfikir dari mana datangnya impian kita? Jom kita rungkai sama-sama. Adakah cita-cita kita tu memang datang dari diri sendiri semata-mata? Sebenarnya, mobiliti sosial atau peluang kita ubah kedudukan sangat mempengaruhi masa depan kita. Untuk faham semua ni, kita kena kenal satu konsep penting, aspirasi pelajar. Senang cerita, ia adalah impian dan matlamat seorang pelajar terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya. Ia ada 3 komponen utama, jangkaan, cita-cita dan matlamat. Tiga-tiga ni saling berkait. Tapi yang menariknya, ia bukan semata-mata soal bakat atau kebolehan peribadi tau. Latar belakang sosial dan apa yang kita nampak hari-hari, itulah yang main peranan besar.
Okey, jom kita bandingkan dua kumpulan pelajar dengan latar belakang berbeza. Pelajar dari keluarga yang lebih senang, aspirasi mereka biasanya lebih tinggi dan jelas. Kenapa? Sebab mereka ada contoh kejayaan, sokongan padu dan akses maklumat. Hasilnya, keyakinan diri dan motivasi mereka untuk berjaya jadi lebih tinggi. Sekarang, kita tengok pula pelajar dari keluarga yang kurang mampu. Cerita mereka lain. Kekangan utama mereka kurang pendedahan, kurang sokongan dan sumber pun terhad. Sebab tu, ada yang tak nampak pendidikan sebagai jalan utama untuk ubah nasib. Jadi, nampak tak? Persekitaran sosial yang menyokong tu memang penting untuk bentuk aspirasi. Pendek kata, mobiliti sosial inilah yang membentuk cara pelajar melihat masa depan mereka. Jadi, kesannya bukan setakat pada akademik. Ia jauh lebih mendalam daripada tu. Kesimpulannya, mobiliti sosial ni beri kesan yang sangat menyeluruh kepada pendidikan. Ia beri kesan pada semua benda, akses, peluang, pencapaian dan juga aspirasi. Dan akhirnya, semua ini cerminkan balik tahap keadilan dalam sistem pendidikan kita. Soalannya sekarang, kalau latar belakang yang bentuk impian, macam mana kita nak pastikan setiap impian dihargai? Secara keseluruhannya, keempat-empat aspek ini menunjukkan bahawa mobiliti sosial memberikan kesan yang menyeluruh terhadap pendidikan, bukan sahaja dari segi akses dan peluang, tetapi juga dari segi pencapaian dan aspirasi pelajar, sekaligus mencerminkan tahap keadilan dalam sistem pendidikan. Bagi menyokong analisis yang telah dibincangkan sebelum ini, dapatan kajian empirikal menunjukkan bahawa pendidikan memainkan peranan yang sangat signifikan dalam proses mobiliti sosial, khususnya dalam konteks masyarakat luar bandar di Malaysia. Kajian oleh Lindon 2017 yang dijalankan terhadap komuniti Iban luar bandar di daerah kecil Sepoh, Sarawak, mendapati bahawa pendidikan merupakan faktor utama yang mendorong perubahan status sosial dan ekonomi dalam kalangan komuniti tersebut. Kajian ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan sahaja dilihat sebagai medium penyampaian ilmu, tetapi turut membawa makna yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk sebagai alat untuk meningkatkan kedudukan ekonomi, status sosial dan kebanggaan serta kelangsungan hidup individu. Selain itu juga, dapatan kajian menunjukkan bahawa pendidikan telah membantu komuniti ini keluar dari arus kemiskinan serta meningkatkan kedudukan mereka dalam struktur sosial masyarakat moden. Sebagai contoh, terdapat individu dalam kajian tersebut yang berjaya meningkatkan mobiliti sosial mereka daripada latar belakang pertanian kepada kerjaya profesional seperti jurutera. Hasil daripada pencapaian dalam pendidikan. Situasi ini jelas menggambarkan bahawa berlakunya mobiliti sosial menegak ke atas yang dipacu oleh pendidikan sebagai faktor utama. Lebih menarik lagi, kajian ini turut menunjukkan bahawa perubahan dalam pendidikan telah mengubah keseluruhan sistem sosial komuniti tersebut daripada masyarakat tradisional kepada masyarakat yang lebih berorientasikan industri dan ekonomi moden. Untuk memahami fenomena ini dengan lebih mendalam, perbincangan seterusnya akan dilihat dari perspektif teori sosiologi yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan mobiliti sosial. Jom kita lihat peranan pendidikan dalam masyarakat dari sudut pandang sosiologi. Kupasan ini berdasarkan kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman. Kita selalu nampak pendidikan sebagai penyama taraf. Tapi, adakah sistem ni betul-betul adil untuk semua? Untuk faham dengan lebih jelas, ahli sosiologi guna beberapa teori utama macam pakai cermin mata yang berbeza. 3 perspektif utamanya ialah fungsionalisme struktural, teori konflik dan interaksionisme simbolik. Jom kita fokus pada teori konflik yang tawarkan satu pandangan yang lebih kritikal tentang peranan pendidikan. Ia tak lihat masyarakat sebagai satu sistem yang harmoni, tapi sebagai satu arena perebutan yang berterusan. Dan pemikir utama di sebalik teori ini, tak lain tak bukan Karl Marx. Marx berhujah, masyarakat secara asasnya dibentuk oleh konflik antara kelas-kelas ekonomi. Okey, yang menariknya, macam mana semua ni boleh terjadi dalam sesuatu yang kita semua lalui, sekolah.
Teori ni cadangkan pendidikan bukan neutral, ia jadi alat kelas dominan untuk kekalkan kuasa mereka. Mereka yang ada kuasa dan sumber ekonomi selalunya dapat akses yang lebih baik kepada pendidikan berkualiti tinggi. Ini mencipta satu kitaran di mana keistimewaan dan kelebihan diwariskan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Jadi, poin pentingnya, sistem pendidikan boleh kuatkan lagi struktur ketidaksamaan yang sedia ada. Ahli sosiologi Max Weber pula kembangkan idea ni, melihat pendidikan sebagai penjaga pintu untuk kerja berstatus tinggi. Secara asasnya, sistem ini digunakan untuk menjamin status dan kuasa golongan elit. Ini jelas menunjukkan bagaimana pendidikan boleh wujudkan jurang yang mendalam dalam masyarakat. Jadi, jom kita lihat apa kesimpulan akhir yang boleh kita buat. Teori ini paksa kita untuk periksa semula keadilan sistem pendidikan kita sendiri secara kritis. Ini tinggalkan kita dengan satu soalan provokatif untuk difikirkan tentang masa depan pendidikan. Dalam konteks Malaysia, pelbagai dasar dan inisiatif telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi meningkatkan kesaksamaan dalam sistem pendidikan, khususnya melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pelan ini bertujuan untuk memastikan setiap pelajar tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mempunyai akses kepada pendidikan yang berkualiti serta peluang yang sama untuk mencapai kejayaan. Antara fokus utama PPPM termasuklah meningkatkan kualiti pengajaran, memperluaskan akses pendidikan serta mengurangkan jurang pencapaian antara pelajar bandar dan luar bandar. Selain itu, pelbagai bantuan seperti beasiswa, bantuan keuangan serta penyediaan kemudahan pembelajaran turut dilaksanakan bagi menyokong pelajar daripada golongan kurang berkemampuan. Namun begitu, walaupun dasar ini dirangka dengan sebaik yang mungkin, pelaksanaannya masih berdepan dengan pelbagai cabaran. Salah satu contoh cabaran utama ialah jurang digital yang semakin ketara, terutamanya semasa pelaksanaan pembelajaran dalam talian. Pelajar di kawasan luar bandar menghadapi masalah capaian internet yang lemah serta kekurangan peranti berbanding dengan pelajar di kawasan bandar yang mempunyai akses yang lebih baik. Selain itu juga, terdapat juga perbezaan dari segi sumber dan kualiti pendidikan seperti kemudahan sekolah, bilangan guru yang berpengalaman serta persekitaran pembelajaran yang kondusif. Keadaan ini menunjukkan bahawa walaupun dasar pendidikan di Malaysia memberikan penekanan terhadap kesaksamaan, jurang antara dasar dan pelaksanaan masih menjadi cabaran utama dalam memastikan keadilan pendidikan dapat dicapai sepenuhnya. Kesimpulannya, mobiliti sosial mempunyai kesan yang signifikan terhadap pendidikan, khususnya dari segi akses, ketidaksamaan, hasil pembelajaran dan juga aspirasi pelajar. Walaupun pendidikan mempunyai potensi yang meningkatkan mobiliti sosial, ketidaksamaan dalam akses boleh menghalang fungsi tersebut. Sebagai penutup video pada hari ini, pendidikan bukan sekadar jalan keluar daripada ketidaksamaan, tetapi cerminan kepada sejauh mana keadilan sosial dapat direalisasikan dalam masyarakat.